Good. Ikan nama. Cincin. Bukti jen gimana ku? Asal kata pitino, tak ada warung kopi. Sehat tadi. Kan payah orang nak warung kopi. Payah dah lalu. Pakot. Hana jen nak. Pakot. Kajian mendu. Yang buka tu Raja Jin. Maka habis sekalian yang kemuliaan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami nepakat. Nyon nepakat aku lakon. Oh Nabi kan. Abi. Nenek ke Abi John dah santai. Rutin dua hari kan. 5 jogro yang dah ada. Kan Nabi dah ini kamu. Ini nepakat lakon. Hai. Pakat lakon Abu. Menurut itu, Pak. Ini ada. Beradik. Idan ni laptop tu pun kau ingat roll. Hantam pun ni apa yang tiga. Kayak kah juga pernah lu. Benar, tajak sama-sama tuan Pak. Idan ni tu pula hantam semaya. Hai bang, ini awal tiga drone semaya ada imu ada lu. Drone ni imu belum kamu. Nampak salah kau tiga. Lu lu yang kiri tu mana? Adakah nak imu? Sudah lu makmu. Nyampan di lakau ni. Kami guna ilmu ni. Yang menyenang ilmu malah udip tu. Lu biar anak ilmu sarung udip. Hana gelah udip tu. Pakon. Hana tak oh cara udip dengan karena Allah. Guna ilmu. Maka awak Nabi. Dia pernah urungnya mandang Nabi kan. Taharah ni. Masalah bersuci. Masalah semayang. Nyai dana. Etika najis-najis memufung. Dah najis ringan. Dah najis sedang, dah najis berat, yang dah hukum, yang dah berat itu, masalah bersuci, masalah dah hukum, ben baju najis-najisnya, masalah dah baju, ben penyampui anak mit dengan baju anak dengan baju anak ini, tingkat nanyam dan diambil kepada ini sayang olehnya, yang anggota Silul Muqtadin satu dua oleh, seperti kata ni cuy malaikat tu, ya. Ada tak sang menang gue. Yang jak urut dua-dua kan dia belum buat dia. Dia betul juga. Dia betul juga. Dua kau betul tinggal ni. Dia uri dah mesti menang. Yang muda-muda oh. Meja. Anak muda bawa ya bu ini. Maka di kampung punya pijit oh tua pemuda. Udip beranak muda. Anak muda bernabut. Mana kalian? Anak bedin. Kalian gaya urut neon. Dia akan dakwah. Dia akan ceramah. Lepas dah dengan dakwah. Johna itu. Macam try deh. Johna itu. Yang cukup paling hilang kadang-kadang jabat dakwah. Dengan dakwah dengan cewek itu very good. Yang hari tadi sangat. Dengan cewek itu ni. Mak lo. Itu di ceweknya. Abang hana mangat dakwah. Kejap ya. Oh kejap. Tak baju bakso mantap. Patah. Bakso janda mantap. La ilaha illallah. Tunggu kau tunggu nama masuk janda. Kalau piuh dua ke. Mangat ni. Baik sekalian ni pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kat promosi masuk janda ni. Mi, hai, neja. Mi, nak perlai mati bukan? Neja. Ni, yang doa dengan negeri pun yang doa ya Allah mati domba pun ya Allah. Mati kita tunaikan kalimah la ilaha illallah. Inon tu kena tengok pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ditanya Umi menyukai tahu ucap kalimah la ilaha illallah mati kalimatnya. Kepada Nabi, so yang mengucap kalimat la ilaha illallah waktu kena mati, maka tamam syurga. Mami hantam dari kalimatnya niku gimana niku? Isa aja dia ulun. Ya kalau kena mati, orang kena mati. Hantam dia pun, hantam ke semayang, hantam ke buat Quran. Isah iman, kita pun. Apa ni keramat dia ini? Isah iman. La ilaha illallah. Pakai ni je. Betul tak? Kakun laju. Yang dia hidup bukan la ilaha illallah. Kakunnya, pada kena mati. Kakun. Dalam rokah kita boleh. Yang ikannya mati bak kebiasaan. Makamnya udip anak semayang, udip anak pun, udip anak beriman ke Allah, udip anak taat ke Allah. Udip tidak berapa, udip. Ni sampai dengan semayang.
Jauh. Ini. Kami nak sembahyang. Lumur nak sembahyang. Bui. Akhir. Urung. Punya urung anak sembahyang lagi. Lebu. Yang bu. Kau untuk pegang mana urung anak sembahyang lagi bu itu. Lagi kan? Ni bahkan urung anak sembahyang ke pegang kita sehingga urung akhirat itanya dibagi ke 13 buah kelompok. Salah buah kelompok menjak-jak dalam padang mahsyar. Tubuh urung wajah bu itu. Yang kejadian zaman pada masa Nabi. Nabi Firaun nak kau meninggal sebelum Nabi. Hai dek, kan kadu dek. Kan kadu. Bukan orang lagi bang Joni ya. Betul dong ya. Aduh, dah pakak kadu ni. Aduh, tak nak ni ya. Belum Nabi ubetikan. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Nabi. Bahkan, ya Rasulullah, ni kalau nak tolong ya Rasulullah. Bahkan nak tolong. Oh tadi ya Rasulullah. Kau kurahi juga. Jujak Nabi dengan sahabat. Pada itu guna bangku buka dia kafan. Bangku kanan ni. Urang agam yang meninggalnya wajah. Kalau ke wajah bui. Gudanya Pak Permon. Bahkan, rekoron. Rangka kurusinya. Hana ya Rasulullah. Gak tahakai ngurusi. Kayak poporon, mana ya Rasulullah? Kayak ngomongnya Rasulullah. Bahkan ikutnya nak dengan semayang tiga go dengan semayang. Tiga go semayang, tinggal mubah di kubur. Punya sampai mungkin dia kena bui. Dia sampai dengan semayang, hantar semayang. Maka Nabi berdoa Allah, bukan Nabi. Ya Allah ya Rabbi, biar sampai nebuh aib ada umat lu ni Allah. Memang umat lu anai sembahyang. Memang nak ubah wajah dia ke bui ya Allah. Nak ubah tengok dalam padang mahsyar akhirat. Dek dino malaikat umat lu di Allah. Terima doa di Allah, doa Nabi Muhammad. Maka urang mati darinya hana mengubah dia ke bui. Acin bayang punya tandai doa Nabi hana terima. Cin bayang. Kata sago mati bui. Belum leu malam-malam. Bila ada buimu. Kuimu. Yang kau kuimu? Oh, biku yang kedua. Nah, memang kuimu mro namanya ikut dalam bahasa Inggeris low profile. Kibarah anak beriman. Sekarang udah jonda ni itu gardu. Anak beriman aku kuimu. Nampak? Ladang kuimu atau kursi madu kuimu benar yang kuimu mana? Ikutnya ke pantau saja. Kan mere. Hai mi. Goblo udah ada kuimu. Kuimu. Ayah halo kau meninggal kuimu. Kita rumah kuimu. Kuimu minggunya kadang-kadang mono. Karena hinan job dekat baru meninggal. Idanya menjadi orang meninggal kan innalillahi dekut. Kadang-kadang kuimum terlakun. Alhamdulillah. Kuimum, ayah lo meninggal kuimum. Alhamdulillah. Padahal kita dekut innalillahi. Bang gejak tu kuimum. Bang buka aja kapan? Kan? Buya ke? Bahan semayang. Kalau kemah, anak-anak muda semayang. Ikah anak pelera raya datu punya anak semayang. Ya, anak pelai raya tu gaya Honda raya. Yang ke Honda raya tu bau ulung mereka biji Allah. Yang ke Honda raya yang bui. Yang tu, bapak-bapak lu yang kedua-dua lagi mak. Umur 20 berpegah di Al-Ghazali. Hati-hati dengan umur 40. Umur 40 buat ke dalam semayang. Kau pernah hati kaitan mati. Pelihun semayang. Mana yang tanya guna malu. Kalau pegah tu. Hino na urung-urung pegah haji malu. Nah, sebab kamu dia kerana pegah haji mulut. Haji pegah mulut, tapi ada undang-undang haji mulut aja. Ni ke ukey je. Awaknya ni haji bukan duri. Nah, urutnya mula malu. Tengku, wan, dengan muda. Long tengku jamun nak tinggal semayang. Kekendemi. Long ustaz kan hotel muda-muda jamun ustaz nak tinggal semayang. Ustaz, dibaca lah ustaz.
Kekeniamu, Ustaz, gue, itu nak tinggal semayang, dia pun tiba jarang gue, dia kabar semayang. Mana yang pegang hanya kabar semayang, kau pegang hanya kabar semayang. Dia pegang di Nabi, ingin kena. Barang siapa yang tertidur, kemudian terlewat waktu solat, istiqadah, dia bangun, maka dia harus mengqadha solatnya. Lehur, boleh, tabadan. Dia budak hotel murid itu, maka wajib sembahyang asar. Pak orang murid jauh jualan, qadaan lillahi ta'ala. Barang kaso yang tua juga hari Nabi. Barang kaso yang tua, tiba-tiba dia pada duduk tua dia orang sembahyang. Tiba-tiba ingat kan dia pak hotelnya sembahyang. Nabi dah pernah kubur lagi yang sembahyang. Sebab nak yang pegang benar ni, hana payah sembahyang, hana payah qadha sembahyang. Wajib gantung-gantung sembahyang sunat. Idanya menurut roh tu, menurut kurai-kurai dalam kampung, sembahyang yang pernah tinggal, sembahyang jamun yang pernah ada kubur, wajib kah? Apa?